sejak daripada 15 abad yang lalu. Dan hari ini dunia Islam sangat kaya dengan tambang bumi seperti emas, perak, timah, minyak, arang batu dan lain-lainnya. Perjalanan kajian ataupun perlombongan ini bukan hanya berlaku di zaman Nabi SAW, bahkan terlebih awal ditandakan sejak daripada besi diturunkan ke bumi, dan disebutkan dalam Al-Quran betapa besi itu sumbernya datang asal muasalnya bukan daripada perut bumi pun, demai daripada langit. Allah Ta'ala yang menurunkan, dipetakan dalam surah Al-Hadid. Bahkan lebih menggerunkan bila mana kita buka pada ayat ke-25 dan juga ayat ke-26 menceritakan perjalanan itu, sehingga kan nombor untuk unsur besi itu juga diletakkan pada nombor yang sama mengikut apa yang disebutkan dalam surah Hadid. Dan bila mana kita melihat pada fakta hari ini, secara khususnya Malaysia merupakan sebuah negara yang pernah menjuarai pengeksportan sumber galian bumi. Setidaknya pada fasa tahun 1940-an hingga tahun 1960, kita adalah pengeluar utama ekspor untuk biji timah. Bauksit yang kita baru dengar sekitar tahun 2015 sebenarnya sudah lama ada di negara ni sejak daripada fasa tahun 1950-1960. Cuma pada 2015 agak sedikit tertonjol dan sedikit nampak tebal segala tumpuan kepadanya, dikarenakan oleh kawasan di sekitar Johor sudah pun habis bauksitnya dan mereka tertumpu kini di kawasan sebelah Pahang. Dan lebih merancakkan lagi situasi itu dikarenakan oleh negara jiran Indonesia antaranya tidak membenarkan mana-mana negara luar untuk mencari gali bauksit di negara mereka, melainkan perlu untuk didaftarkan ataupun menggunakan syarikat-syarikat dalam negara sahaja. Cuma nak habaknya, untuk negara kita dia kaya dengan perkara itu. Kalau tengok balik daripada sejarah, emas, arang batu, bauksit yang tersebutkan tadi, zinc, timah, semua itu ada di dalam tulang utama Banjaran Titiwangsa yang menganjur daripada selatan sampai ke utara di tanah ni. Dan semua telah pun dikorek keluarkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan mereka mengambil keuntungan atas setiap daripada hasil bumi negara kita. Begitu juga dengan di kawasan sebelah Sabah Sarawak. Cuma pada hari ini sedikit tambahan yang lebih memberikan tumpuan dikarenakan oleh wujudnya REE, Rare Earth Element, sumber nadir bumi. Benda yang jarang jumpa seperti mana yang kita maklum pada beberapa tumpuan dan juga beberapa kajian yang dibuat. Bahkan kalau kita tengok balik daripada seluruh perjalanan peperangan yang ada untuk fasa belakangan, kita buka berkenaan dengan perang Rusia dan juga Ukraine. Peratusan berlakunya perang juga berkaitan dengan sumber bumi, iaitulah kuasa dominasi untuk kawalan gas asli, dan kemudian diheret sampai ke tahap masuk campur tangan daripada NATO, EU dan sebagainya kerana harga gas asli meningkat dan melambung, dan kemudian dibukanya beberapa tempat baru. Dan salah satunya yang disebutkan pada fasa awal Tufanul Aqsa adalah nak dibina tempat cari gali gas asli di kawasan perairan Gaza, yang mana ini telah pun dilakukan dokongan dan sokongan daripada bentuk kewangan terutamanya daripada kerajaan British UK pada zaman pemerintahan Rishi Sunak, kerana isterinya terlibat secara langsung untuk membina tapak cari gali di kawasan perairan Gaza. Bahkan sebab itu juga yang ditandakan nak dibinanya apa yang disebutkan terusan Ben Gurion, merentas daripada laut sampai masuk ke kawasan perairan Gaza. Kemudian tak lupa juga dengan apa yang berlaku di sebelah kita, Laut Cina Selatan, bila mana sebut pada titik tumpunya Nine Dash Line yang dikatakan dimiliki oleh kerajaan negara China, yang menjadi tumpuan dan juga rebutan kepada beberapa tempat utama, yang mana dia termasuk dalam wilayah ekonomi untuk beberapa buah negara besar juga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga satu lagi Filipina. Dan ini tidak lain tidak bukan, asasnya juga sama, ia berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu penggalian. Tuan-tuan bicara berkenaan petroleum, penggalian. Tuan-tuan cerita berkenaan dengan lithium, zaman law, EV, penggalian. Tuan-tuan cerita berkenaan dengan pembinaan, segala construction yang berlaku, semua benda tu perlu kepada galian. Jadi kalau kita tengok balik secara pukul ratanya daripada sehujung-hujung benua sampailah ke tempat kita, tak lari sikit pun dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana indikatornya adalah yang menguruskan dan menyelia benda ini, yang melakukan dan juga menguasai dominan dalam perlombongan-perlombongan ini semua adalah orang yang mempunyai satu karakter yang Nabi tandakan syiraru khalqillah, iaitu seburuk-buruk ciptaan Allah. Dan ini yang berlaku sebenarnya untuk kita ambil faham
sehingga nanti akan sampai pada kemuncak yang Nabi sebutkan di singkapnya Gunung Mas di dalam Sungai Furat. Masa tu belum lagi sampai kalau ikutlah, walaupun ada beberapa usaha yang kita nampak agak agresif ke arah itu kerana dikeringkan sudah sungai tersebut untuk beberapa kawasan sempadan negara-negara besar di sekitar Turki dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nak sebutkan di sini adalah dia bermula dengan penggalian dalam tanah yang ada pada keluasan negara tertentu. China sebagai contoh yang kita sebutkan tadi, dia dalam negara dia dah habis dah. Dia dah keliling dah. Dia dah korek habis dah. Dan bukan benda tu habis. Benda tu ada. Dia still duk korek. Dan bila dia korek, maka dia keluar dengan produk baru. Dia keluar dengan teknologi baru. Tak terkejar. Bahkan ketika mana syarikat EV datang ke Amerika, daripada China datang ke Amerika untuk promote mereka punya kepakaran dalam kenderaan elektrik vehicle ini, antara benda yang disebutkan oleh satu orang daripada Amerika, iaitu CEO syarikat Ford. Dia antara orang yang terakhir yang diberikan kata dua sama ada nak mengambil peluang untuk mengimport kenderaan vehicle EV daripada Amerika ataupun tidak. Dan dia minta supaya dia diberikan satu peluang untuk pergi tengok sendiri macam mana kenderaan EV di China. Dan bila dia pergi ke sana, dia balik mai ke Amerika dengan dia menyebutkan betapa Amerika bukan lawan untuk China kalau dalam perkara berkenaan dengan competition EV ni. Sebab China punya kemajuan teknologi untuk electric vehicle ni dah terlampau jauh, dengan sumber daya yang mereka ada, dengan kawasan pelombongan untuk mendapatkan segala material raw dengan direct begitu besar, maka Amerika tidak boleh mampu untuk compete. Kerana itu juga dikeluarkan beberapa apa yang disebutkan sebagai undang-undang di Amerika supaya tidak ada ruang diimportnya kenderaan-kenderaan elektrik vehicle daripada China untuk satu fasa. Tapi bila disebabkan oleh keperluan yang mendesak pada hari ini, maka dunia terpaksa akur untuk tetap juga mengambil kenderaan-kenderaan elektrik daripada Amerika kerana mereka adalah juaranya. Cuma terpanggil kita untuk fikirkan dengan begitu mendalam daripada mana mereka dapatkan sumber untuk membina ataupun menggagaskan begitu banyak kenderaan-kenderaan ini kalau mereka tidak ada tempat pelombongan untuk buat bateri dan sebagainya. Dan fasa ni kalau tuan-tuan ingat, boleh tengok pada Olimpik di Beijing dulu, betapa disebabkan oleh nak buat satu stadium sarang burung di China mengakibatkan lonjakan harga besi di pasaran dunia, termasuk di tanah kita. Hilang habis hak tutup-tutup longkang lah. Orang pekat rembah pergi jual pasal besi masa tu naik harga, melampau dia punya harga untuk beberapa fasa. Di dalam waktu yang sama juga, China dia bukan takat tumpu pada tanah darat, dia dah semakin agresif untuk mencari galian di dalam kawasan lautan. Kerana itu kawasan perairan yang terhad di sebelah dekat dengan negara China itu tidak lagi menjadi tumpuan mereka. Sebab itu nak dijadikan reserve, maka mereka perlu cari tempat lain. Dan disebutkan di situ tak ada tempat lain lah. Mereka pergi ke tempat yang mereka rasa perlu pergi, iaitulah dia kena mai ke Laut Cina Selatan. Sebab bila kita tengok balik dalam mereka punya dapatan mereka sebut, memang laut tu adalah laut mereka. Sebab nama laut tu pun memang Laut Cina Selatan. Padahal kalau nak tengok balik pada nama asal, bukan nama Laut Cina Selatan pun. Tak ada kena-mengena pun dengan China. Kawasan perairan dekat dengan Vietnam namanya dulu Laut Sanfa ataupun Laut Champa, di bawah kerajaan Champa di Kemboja. Begitu juga di bahagian bawah ini semua Laut Melayu, berakhir di Kepulauan Samoa. So semua Laut Melayu. Tapi pasal, yalah, benda ni kalau kita duk cerita, lepas kata ni semangat Melayu, tak, bukan semangat Melayu. Nak abang kata Malay Archipelago tu, dia punya jauh dia, pelayaran dia cukup luas sampai ke kawasan Fiji, Samoa. Bahkan sebahagian kecil ada juga di Ryukyu, di Okinawa, Jepun. Orang Melayu. Tapi jangan duk pergi berpantun lah dengan mereka. Mereka memang tak ada. Takkan nak nyanyi lagu Doraemon boleh ha? Ang, mereka boleh sambung. Dan tak cukup dengan itu juga, Selat Melaka. Bila mereka masuk dan sebagainya, ya, mereka klaim itu adalah kawasan perairan yang termasuk dalam kawasan perairan mereka. Dan tak cukup dengan itu, mereka juga telah pun melakukan pengkajian secara begitu dahsyat untuk penerokaan angkasa lepas. Pada sekitar tahun 2018, mereka telah melancarkan satu kapal angkasa Chang'e 5 untuk mendarat di bulan tanpa pemandu, tanpa astronot, tanpa angkasawan. Dia cuma hantar dia punya kapal angkasa tu, kemudian dia lepaskan dia punya mesin, robot dia,
untuk pergi kutip bahan galian di bulan. Dan dia berjaya. Awak balik pada tahun 2022. Awak balik kurang lebih dalam berat dia, mereka dapatkan tanah yang mereka berjaya ambil itu dalam kurang lebih dalam 2 kilo. Dan bila awak balik, mereka buat saringan kajian dan mereka jumpa pula satu bahan mineral baru yang diberi nama Changisite Y. Dan disebutkan dalam laporan media, mereka kata sumber mineral tu masih lagi dalam kajian, tak tahu buat apa. Mereka abang tak tahu buat apa. Tapi kita tak tahu mereka buat apa dah. Boleh faham? Dan sebab tu kita sebut, kata semua perkara ni dia ada sinambung perjalanan tu. Mana mungkin dia boleh bina satu teknologi yang tahan beberapa benda, tahan apinya, tahan takak didih tertentu, tahan gegaran, tahan air dan sebagainya. Kalau bukan dia ambil daripada mineral-mineral tertentu. Macam kita duk hadap hari ni, dulu kita pakai besi, kemudian kita pakai zinc, kemudian kita pakai apa yang disebutkan kesayan, kemudian keluar aluminium. Semua tu ada enrichment yang berlaku. Dikarenakan oleh apa? Disebabkan adanya pecah ataupun nyahkut pada formula-formula ketika mencampurkan unsur-unsur yang ada tu. Dan semua benda ni adalah benda yang nak mengikat teknologi siapa yang akan jadi juara. Pada fasa yang sama juga, bila kita tengok balik dalam kiraan secara rambang berkenaan dengan watak teknologi di dunia, apa yang menarik untuk kita boleh usaha insafkan diri sejenak adalah perkiraan waktu antara Nabi Adam AS sampai ke Nabi Nuh AS. Sebagian ulama besar seperti mana Imam As-Suyuti dan juga Imam Syafi'i, yang nanti kita akan sebut kenapa mereka berkata demikian, mereka menandakan salah satunya kemuncak teknologi peradaban manusia akan berada pada sekitar tahun 1600. Makna kata satu perjalanan hidup manusia daripada satu zaman ke satu zaman cukup 1600 ataupun 1500 tahun. Di waktu itu adalah kemuncak teknologi. Setiap zaman manusia, fasa manusia akan lalu benda tu. Dan bila tengok balik pada zaman Nabi Adam AS nak sampai ke zaman Nabi Nuh AS, waktunya kurang lebih 1600 tahun. Pada beza banding 5 generasi daripada Nabi Nuh, Mikhlail, Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam AS, kurang lebih dalam masanya 1600 tahun. Ini juga bertepatan dengan satu kajian ekologi yang dilakukan di kawasan sekitar Palestin, yang mana mereka mendapati ada satu perkotaan di situ yang terletak di Jericho, kawasan dekat dengan Nazareth, yang mana di situ adanya kota lama yang berusia bila dilakukan pentarikhan mencecah usia 10,000 tahun. Dan bila tengok balik pada kedudukan Nabi Adam AS pada waktu tersebut, ia agak dekat, kerana Nabi Adam AS mengikut riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, betapa Sayyidina Abu Dzar Ghifari bertanyakan tentang pembinaan masjid pertama. Kemudian Nabi sebut masjid pertama dibina adalah Masjidil Haram, masjid kedua dibina adalah Masjidil Aqsa. Beza banding waktunya 40 tahun, nak menandakan betapa penempatan manusia pertama juga pernah dibina di kawasan sekitar Palestin. Makna dia bersesuaian dengan usia 10,000 tahun. Sebab Nabi Adam AS 8,000 sebelum daripada Masih. Kemudian kemuncak teknologi dicapai di zaman Nabi Nuh AS. Hanya dikarenakan pada satu ayat, kata ulama, yang direkodkan dalam surah Hud pada ayat yang ke-42 sampai ke ayat ke-46. Yang mana pada perkiraan dalam surah Hud menceritakan bagaimana berlakunya banjir besar. Dan pada ketika itu, Allah Ta'ala meletakkan beberapa istilah yang menempeling minda-minda logik teknologi. Iaitu, yang pertama Allah Ta'ala nyatakan dalam satu ayat, Allah Ta'ala menyatakan betapa pada waktu itu kapal bahtera telah pun dilayarkan. Kemudian waktu dilayarkan bahtera, air yang ada di kawasan tersebut membentuk seperti mana lautan yang bergelora. Dan geloranya bukan gelora yang biasa-biasa, kerana Allah Ta'ala menggunakan istilah maujin kal jibal, iaitu arus yang bergelombang itu membentuk seperti mana jibal, seperti gunung-gunung. Dan nak dapatkan situasi fenomena ombak meninggi seperti gunung, dia tidak mampu untuk dilihat di kawasan pesisir pantai. Dia tak mampu untuk dilihat pada musim-musim yang biasa. Dia hanya boleh dilihat di tengah-tengah lautan pada kedudukan batu nautika tertentu dan pada kelajuan knot tertentu. Dan bila mana disebutkan tentang benda ni, orang yang lebih dekat dan lebih cermat dalam memerhatikan perkara ini adalah orang yang duduk di tengah-tengah laut, yang juga berkaitan dengan cari gali. Tanya dekat orang yang duk buat cari gali, mereka boleh
Tengok lepas boleh biasa nampak kata macam mana laut tu bergelombang, bergelora dia sampai bentuk dia tu macam gunung. Macam takat kita duk tengok tepi laut ni dia tak nampak sangat pasal dia darat. Kita punya range antara paras laut dengan dasar terlalu rendah. Untuk dapat fenomena tu dia kena kedalaman lebih daripada 1 kilometer, lebih pada 1000 meter ke bawah. Dan itu tak cukup lagi. Yang tu satu. Yang kata teknologi pada ayat tu nak abang, yang pada awal tu nak abang kata bahtera yang Nabi Nuh bina tu adalah bahtera yang mampu untuk mengekang semua proof tu. Water resistant dekat situ, ada shake proof, ada dekat situ tahan getar, ada dekat situ tahan karat, semua komplit. Sebab pada fasa tu fasa yang kita sebutkan sebagai fenomena alam yang musibah berat, bala, bencana besar. Sedikit sambung daripada ayat tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya. Ini dah mula mencetuskan gerun di kalangan ulama mufassirin. Kerana situasi pertama, Nabi Nuh AS ada di dalam kapal. It's okay. Situasi kedua, kapal Nabi Nuh AS sudah berlayar. Pun okay. Situasi ketiga, kapal Nabi Nuh berada dalam kedudukan yang lautnya bergelombang. Itu dah membuatkan situasi yang keempat ini membakar dan juga mencabar minda teknologi. Kerana apa? Nabi Nuh AS menyeru anaknya. Dan kemudian ayat yang seterusnya, anak dia menjawab. Maka ulama meletakkan nombor 1. Nabi Nuh AS pakai line apa? U-Mobile, Maxis, pakai Starlink. Nabi Nuh AS pakai telefon apa? Kaedah apa yang digunakan untuk teknologi komunikasi fasa 1600 tahun. Bahkan tanpa ada lag. Kita habang 5G. Tapi bila bubuh telefon call macam logi. Kan? Siput dah pergi mana dah? Boleh buat Olimpik dah. Kita download tak habis lagi. Baru 26 MB. Zaman Nabi Nuh tuan-tuan. 1600 tahun pada fasa kiraan ahli sejarah. Pada waktu tu kemuncak teknologi sudah pun disedut dan dihirup oleh umat manusia. Namun kenapa jadi begitu? Kerana dia sabit pada ayat yang lain. Allah Ta'ala nyatakan betapa satu manusia ni, satu tamadun ni, bila mana dia sampai ke ceiling teknologi, maka dia akan diuji. Apa ujiannya? Ujiannya antara dua, taat atau maksiat. Kalau dia pilih maksiat, maka zaman itu Allah Ta'ala hancurkan seluruh bangsa. Allah Ta'ala angkat satu lagi bangsa baru. Dan situasi ini bukan hanya berhenti pada zaman Nabi Nuh AS. Sekuelnya, rentaknya, bicaranya, gelanggangnya tetap sama dibawa pada zaman Nabi-Nabi seterusnya. Cuma kata ulama' dia duduk dalam range 1600, 1600, 1600. Begitu juga pada kaum Nabi Saleh, kaum Ad dan kaum Thamud. Begitu juga orang yang membelah batu-batu untuk jadikan rumah. Itu semua manusia yang hidup dalam kedudukan unggulan teknologi tertinggi. Tetapi mereka memilih untuk melakukan kemaksiatan dan janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Maka Allah Ta'ala benamkan, Allah Ta'ala tenggelamkan bangsa itu tanpa kita kenal siapa keturunan mereka. Tetapi tinggalannya Allah Ta'ala tunjukkan supaya kita mengambil satu titik keinsafan. Betapa teknologi yang kamu rasakan kamu cipta, tinggilah setinggi mana pun, mampu untuk mengawal cuaca, mampu untuk mengemudi segala bala tentera. Tetapi ketahuilah, kalau hujung pangkal cerita kamu memilih untuk bermaksiat kepada Allah, maka kamu akan dihancurkan. Dan ini yang lebih mendebarkan. Kata Imam As-Sayuti, begitu juga apa yang dinakalkan oleh Imam Syafi'i, umur umat manusia akan berakhir fasa 1500, 1600. Dulu kehancuran teknologi berlaku zaman yang sebelum Nabi SAW. Bangsa itu dibenamkan dan diangkat bangsa lain. Kita adalah bangsa terakhir. Kita adalah zaman terakhir. Kalau kita dibenamkan, maka berakhir seluruhnya. Tidak akan diangkat lagi bangsa-bangsa lain. Kerana itu ditandakan penghujung jalan untuk umat Nabi SAW 1500-1600 adalah kiamat. Dan benda ni dah menunjukkan betapa teknologi itu tak sama. Dia agak condong berat ke sebelah pihak tertentu. Dan di hujung satu pihak tak pernah merasai pun ketinggian teknologi itu. Dan sebab tu bila sebut tentang perkara ni, kita hanya mungkin, kata ulama' boleh lihat kemajuan dan kemuncak teknologi yang mengakibatkan manusia melupakan Tuhan adalah pada fasa 100 tahun akan datang. Kenapa? Kerana pada waktu itu bukan Dajjalun Kadzabun yang akan keluar. Kerana kemajuan teknologi yang kemuncak akan dipegang dan akan dipromot, akan dimarketing oleh Al-Masih Dajjal. Dia bukan lagi cerita berkenaan dengan gambar yang boleh berpeluk. Dia bukan cerita lagi gambar yang boleh menunjukkan riak muka. Dia bukan takat gambar yang boleh bercakap dan boleh berinteraksi. Walaupun gambar itu adalah gambar arwah yang sudah meninggal dunia lama. Dia nanti main dengan teknologi yang diletakkan menghidupkan kelompok-kelompok yang dah meninggal dunia ni untuk
memperakui ketuhanan dia di depan orang yang masih lagi bersaki baki keimanan dia, supaya meninggalkan iman dan beriman kepada Al-Masih Dajjal. Dan antara prospek kita perlu lihat juga betapa Nabi memberikan satu peringatan betapa Dajjal nanti dia akan muncul bila tak ada siapa dah cerita pasal dia. Ni sementara duk ada lagi masjid surah duk cerita berkenaan akhir zaman, masih lagi ada orang duk cerita berkenaan Dajjal, maka berbahagialah. Absyiru, duduk dalam keadaan berita gembira. Kerana apa? Dajjal tak gelak ya, pasal duk cerita pasal Dajjal. Tapi kalau nanti kita dah mula tak dengar dah, maka masa tu standby, Dajjal akan keluar. Dan dia dah mulalah dia punya rentetan tu dah berlaku. Kalau tuan-tuan tengok, kalau dalam hadis Nabi sebut khutbah di mimbar, ada tak kita dengar dalam sebulan lepas cerita pasal Dajjal? Sebulan khutbah cerita pasal Dajjal, ada tak? Tak ada. Nampak dekat situ dah hilang lah. Yang tinggal di meja kuliah ni. Nanti di meja kuliah ni pun akan ada pula. Dia main lah sekatan lah, dia main interception lah, macam-macam. Kemudian sampailah ke tahap orang tak berani nak sebut. Ni macam law ni kalau kita duk buat live, ada buat live TikTok dan sebagainya, ada algoritma yang akan catch perkataan-perkataan tertentu. Yang mereka ni muka biru lah kalau ustaz tu cakap perkataan tu. Kalau kata dia main ustaz, malam ni jangan sebut benda tu, jangan sebut benda ni. Dia kena pikir pula benda-benda lain supaya mengelak daripada tu. Sebab teknologi tu dicipta atas formulasi yang kita sebutkan tadi tu. Jadi rentetan ni tuan-tuan jangan fikir kata benda tu tak ada kena-mengena. Ada. Cuma nak sampaikan benda tu secara satu bungkusan wrap up depan tuan-tuan, boleh buka nampak seketui lagu tu susah. Kita nak kena cerita bagi nampak semua dulu. Yang kata fenomena ni, macam mana perjalanan perang ni. Kemudian bila sampai lah kita tahu punca dia tak mana. Dan ada punca tu sebenarnya main daripada kita. Ada punca. Ni terang baru duk AI macam ni dah kelang kabut dah nak ikut gerakan dan juga fahaman-fahaman barat. Dan kita nak ingatkan dan kita nak sedarkan secara segar pada masyarakat kita betapa teknologi yang kita dapat hari ni, fasa yang kita lalu. Those day kita duduk dalam side A, side B nak dengar lagu. Sampai zaman lo, kita beritahu dekat anak-anak ada kaitan antara pensel 2B dengan kaset. Mereka tak boleh nak cerna benda tu. Kita kata benda ni ada kaitan ni. Letak pensel dalam hak kaset tu nak putar balik. Lagu Ekspedisi dulu. Nak dengar ceramah Ustaz Samsuri dulu. Lepas tu tak dansat, dia main pula floppy. Floppy tu tak ada lah, zaman mainframe. Lepas tu dia main pula apa yang disebutkan CD. Gold disc, purple disc, blue disc, macam-macam. Dia main kat situ. Habis dekat situ dia main pula pen drive. Dan akhirnya kita menandakan ia sebagai nikmat teknologi. Tetapi dalam waktu yang sama, dia juga berperanan sebagai azab teknologi. Bila dia jadi azab, bila mana teknologi itu membuatkan kita lupa tujuan kita hadir ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni tak akan mati dekat situ, dia akan berterusan. Mungkin kita pernah berhenti start pada zaman cloud, tapi semakin lama dia semakin kuat. Dia semakin menekan untuk kita menerima betapa segala kemampuan teknologi ini seperti mana tak mampu ditahan. Kita tak boleh nak sekat benda tu. Dia akan pi lagi dan lagi dan lagi. Begitu juga dengan segala apps yang ada muncul. Sebab tu bila sebut tentang situasi ni, apakah perkara yang perlu untuk kita dapatkan, untuk kita hadapkan kembali, iaitu jadikanlah semua perkara tersebut sebagai alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dijadikan modal untuk kita jadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruang yang terakhir ini saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, berusaha untuk memperbanyakkan amal, tingkatkan jati diri iman dalam sektor peribadatan utama seperti mana salat dan juga Al-Quran, puasa, zakat, sambung silaturahim, berusaha untuk menebarkan dan juga melebarkan cinta sesama, leluasakan semangat kasih sayang di kalangan orang beriman, wujudkan banyak sangka baik kepada setiap orang yang kita jumpa, rasakan semua orang layak ke syurga kita belum tentu. Bila kita duduk dalam kelompok ini, kita duduk dalam rasa seperti ini, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kirimkan taufik, hidayah, burhan dan insya-Allah irfan kepada kita bagi melihat perjalanan kita di akhirat kelak insya-Allah. Kalau ada kebaikan, mohon tolong saya lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal adzim wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.